Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam biasa, nama saya Mat Farizul ataupun Abah Furqan, lebih kenal sebagai Abah Furqan lah. Saya merupakan advisor RSP Investment Bank, USD Taiwan. Okey, sambungan kepada webinar kita yang semalam. Hari ini webinar 2, kita nak cerita sedikit tentang Global J Trader punya platform. Okey, Global J Trader ni banyak broker pakai, even though for international pun ada. Okay, RSB ada, Maybank ada, few broker pun memang pakai Global J Trader lah. Okay, J Trader dia ada dua, satu biasanya yang bursa, satu biasanya yang global. Okay, mostly kita akan guna yang global lah, sebab Global J Trader ni ada FCPO dan ada juga produk-produk foreign futures yang lain lah, macam soya oil, crude oil dan sebagainya. Okay, yang kedua kita cover jenis-jenis order. Okay, kalau anda dah tahu platform, anda kena tahu juga order type apa yang anda nak guna. Kalau masa breakout anda nak beli, pakai order apa. Kalau masa nak queue limit, nak kena pakai order apa. Stop loss nak kena pakai order apa. Okay, so tak nak dari segi kesilapan anda key in order tu boleh menyebabkan anda loss. Okay, walaupun trader-trader yang lama pun kadang-kadang dia orang pun tak tahu betul-betul sebenarnya apa order yang sepatutnya digunakan. Okay, dan yang ketiga, sambungan sikit yang pasal semalam, pasal terminologi ni yang kita akan cover. Kita akan beritahu apa tu term yang biasa diguna pakai dalam FCPO. Okey, yang keempat, tulislah cara buka trading account. Simple je yang tu, tak ada apa sangat. So saya tak tahu antara keempat-empat ni adakah semua buka dengan broker RSP ataupun dengan broker lain. So kalau ada dengan broker lain, for the trading system J Trader tu sebenarnya lebih kurang sama, tapi sekarang pada hari ini saya akan terangkan daripada perspektif daripada start you dah ada account dengan RSP lah. Okay, so at first, apabila anda dah siap buka account, anda dapat email yang mengatakan anda dapat email daripada saya, anda register online, dan online tu adalah online untuk Global J Trader lah. Okay, and then after you deposit some money, you punya J Trader akan activate. Okay, once you punya J Trader dah activate, you dapat email daripada kita punya HQ. Okay, so bila you dapat email, dia akan bagi this link lah, rsbtradesmart.com/futures trading platform. Okay, so you have to choose PTA J Trader. Download global PTA J Trader. Jangan download bursa PTA J Trader. Download yang global. Okay, dia punya requirements very simple, very minimum. You kena ada SP and above, 2 core, 2 gigs or higher, RAM dalam 2 gig je. Hard disk space pun tak besar, dan yang paling penting sekali, sebelum anda install J Trader, anda kena ada Java at least 1.6 version and above. Okay, Java tu penting. Kalau anda tak ada Java lagi, bila anda install, dia ada problem, dia keluar something else. Okay, tahu tak nak install Java? Simple je, you Google Java platform, you download, install, macam tu je. Okay, so bila you dah klik download global PTA Trader, dia akan keluar satu link. Once you yang macam ni lah, yang kat bawah ni. Okay, dia akan keluar macam ni, dia bagi link tu. The latest version akan bagi 1.8.9. Okay, 1.8.9 Global Trader. Ambil yang English version lah. Unless kalau you rasa interior Chinese, you nak ambil dalam bahasa tu, terpulang lah. Okay, so klik yang merah ni, then dia akan install. Alright, once dah siap install, okay, once dah siap install, anda akan nampak ini di yang macam bulan ni, desktop icon anda, dekat desktop icon anda. Okay, so bila you klik, dia akan keluar macam ini. Okay, so dia akan keluar macam ni.
Sekejap Assalamualaikum. Aku tengah webinar ni, aku buat webinar. Webinar. Kenapa? Ah, tak ada, ni webinar ni lah untuk basic macam biasa yang tu kalau untuk next class ni. Nganu ni. Wafi tak sure, aku cuba PM dia, kenapa? Okay. Oh, I see. Maknanya for features punya consultant lah macam tu. Faham. Cuba kau PM dia ataupun kau call Wabi direct. Aku rasa okey kot ataupun yalah memang sebab aku nak cakap kata putus ke apa pun aku tak pasti juga kan macam dia okey ke tak ke apa semua. Ataupun mungkin after that dia akan ajak meeting ke jumpa ke. Okey sebab tadi kelas aku habis, sekarang ni pun mungkin tengah makan-makan je. Ataupun lepas kelas tu ada tak apa dah habis dah. Sebab memang ada kelas satu ni tadi kat Puchong. Alright, should be okay lah. Kalau tak ni kau PM tu atau cakap boleh call ke apa tanya tu. Okay. Alright, no problem. Okay, sorry. Ada gangguan sikit tak apa, gangguan yang bagus. Okay, so bila you klik dia akan keluar macam ni. Okay, yang ni jangan ikut lah, ni user ID saya yang PR nya bukan klien. So kalau klien dia akan keluar KH dan dia ada 6 nombor. Okay, so bila keluar ni anda nampak okay, first anda kena buat, anda pergi dekat advanced setting, download report ni daripada no anda tukar kepada yes, trade type manual, trader location anda kat mana, anda kat Malaysia, anda select kat Malaysia. Lepas tu anda nampak nombor ni, dalam email pun dia ada bagi tahu call center 21138118. So you call bagi tahu saya nak activate the trader saya nak first time press password. So bila dia dah bagi password, anda masuklah ABCD ke apa whatever semua yang password yang dia bagi. Jangan terus login. Tekan titik-titik ni tu, button ni. Okay, so you masukkan password baru you confirm password baru you, barulah you login. Okay, baru login. Jangan terus masuk login sebab tak dia cakap password you dah expired. So nanti you kena call lagi and everything. So kalau tak comfortable you, masa you call center tu, make sure you dah boleh login baru you letak telefon pun boleh juga. Okay, so once you dah login, okay, tak apa, kita go through je trader terus lah. Ni penguasa ni semua. Okay, tak apa. So once you dah login, dia akan keluar header macam ni. Okay, dia akan keluar header macam ni. So bila dia keluar header macam ni, first things yang you kena buat, kalau saya lah, okay, ikut cara saya setting. Kalau ikut cara saya setting is very simple. Bila dah boleh login, saya akan pergi setting dulu. Dia akan keluar ni. Lepas tu you pergi kepada position, enable local currency. Okay, kalau anda tak enable local currency, anda punya trader nampak dalam USD, jadi punya balance dia. Okay, so kalau anda enable local currency, anda boleh nampak balance anda dalam RM dan juga dalam USD. Okay, yang main tak tahu function ni, so anda boleh enablekan dan apply. Then okay right. So after that akan kecil macam ni je kan. So you tekan new. So bila you tekan new, dan pastikan bila you dah tekan new ni, dia akan ada keluar satu header header kosong yang besar macam ni. Okay, header besar ni, okay, kita akan buat setting. Follow je nanti saya punya setting macam mana saya buat, dan saya rasakan itu adalah yang terbaik. Okay,
Kalau anda nak keluar, nak exit daripada JTrader balik, jangan pangkah ni. Jangan tutup ni sekali. Anda minimize je. Anda exit kat sini. Dan dia akan kata, do you want to save profile? You save profile. So, bila you buka lagi, setting tu ada. Kalau tak letih lah, you dah buat setting apa semua. Setiap kali masuk, you nak setting balik. Sebab ada yang tanya saya, tak ada ke yang bila masuk, dia dah siap-siap dengan setting lama kita? Setiap kali saya login, saya kena buat setting baru. Tak. Sebab dia salah. Dia bila exit, dia pangkah-pangkah je. Tak boleh. So, yang ni setting bila you dah buat, you minimize, you exit dekat sini. Okay? Nampak Alright, so macam mana dia punya setting? So, bila dia keluar ni, dia keluar kosong. So, apa yang saya buat, mula-mula saya akan add blank line dekat sini. Okay? Add blank line below selection. Okay? Saya add lah a few. Okay? So, nak differentiate kalau ada nak buat soya semua. Okay, lepas tu kita nak add contract. Add contract apa? Kat sini pun boleh. Tambah, okay, ni tolak ni kalau nak remove contract lah. Contract apa? Contract SPO lah. Okay, nak tambah kat sini boleh, dekat bawah ni pun boleh. Okay, so bila dia tambah, contoh kita pilih BMD. BMD stand for Bursa Malaysia Derivative lah Okay, so you select CPO, you go to futures, ambil yang sekarang punya bulan adalah Mei 17. So you click. So you bawa ke atas. Okay. Jangan masukkan kata-kata tangan nak masuk banyak lah, nak tengok semua lah. Nanti kita masukkan March dengan April, kita masukkan spot month dengan next month ni bahaya. Memanglah kata tak apa nak tengok je, tak nak tekan pun, akan tekan. Tapi in case kalau you tertekan kontrak yang spot month, you are in big trouble. Sebab spot month volume dah tak ada. Okay, volume dia jarak jauh-jauh, almost 100 point, buyer antara buyer dengan seller. So kalau kata anda termasuk, anda kena close immediate. Okay, sebab apa? Sebab takkan anda nak ambil delivery pula kan? Lagi parah nanti. So, kalau buta-buta je volume tu tak ada. Ada pun 100 point. Kalau anda terpaksa jual 100 point higher daripada harga anda beli. Buta-buta kalau satu lot 2,500 lah rugi. So, janganlah macam tu. So, macam yang saya selalu remind. Kalau klien saya memang selalu remind dalam saya punya channel group. Buang kontrak. Kalau bila dah 15 bulan tu, on the 16 bulan tu kita akan cakap buang kontrak. Contoh nak masuk ke Jun, buang, delete kontrak ni masukkan Jun je. Ingat macam tu. So you tak make a mistake. Okay, ini tiba-tiba nampak, wow, market bullish, masuk apa dia tekan March punya kontrak. Problem lah kan, tak nak macam tu. Okay, so ingat so you just tengok satu cukup lah. Meh lah CPO lah yang third month je. Okay, unless kalau you nak tambah untuk for soya oil. Okay, soya oil pun CME CBT. Soya oil dia ada, jangan sesalah ambil soya bean atau soya meal ambil soya oil. Okay, boleh juga kalau anda nak trade soya bean dan soya meal, tapi on the contrary orang selalu trade CPO dan trade soya oil sebab dia adalah barang yang mengganti, dia dah jadi minyak, bukan meal, bukan bean, dia lain. Okay, so sama dia for the time being soya oil pun kontrak Mei, so dia masukkan soya oil. So dah lah tengok dua ni tu. Macam for foreign, dia punya cara expired bulan dia semua beza sikit lah. Tapi saya selalu share dekat WR page, saya selalu share dekat channel klien, channel saya lah, for klien lah. So dia tahu, okay, soya oil ni, okay, sampai bila boleh hold, bila last day tu hold boleh trade, so bila kena tukar kontrak dan sebagainya, so dia aware. So kalau you tak tahu pun, dia nak tanya, you tiba-tiba nak trade corn ke, natural gas ke, copper ke, tanya lah. So saya cakap lah. Okay, dan kalau nak saya ajarkan yang tu pun boleh lah, cuma jangan, dia a bit complicated, tak simple macam CPO 15 bulan tukar, tak macam tu. Okay, so apa perkara kedua yang saya buat, saya akan tukar font. Font bagi saya terlalu kecil, terpulang kepada anda. Kalau anda okey, so saya biasa dengan 14 lah at least. Okay, lepas tu saya akan tambah sedikit information. Okay, macam ni tak ada high, open, low, semua pun tak ada. So saya right click dekat sini, pergi kepada select column. Okay, so bila you pergi kepada select column, you tambah low price, high price, opening price, closing tak nak. Ambil total traded volume, change
YDSP stand for yesterday daily settlement price. So you boleh nampak lah yesterday punya price apa. Then market status, net position tak nak sebab kita boleh tengok kat position nanti yang saya akan go through. Itu je lah. Okay, yesterday daily settlement price. Then I apply. Okay, so ni pun anda boleh adjust dan tarik, anda boleh fit to your screen dan sebagainya lah. Okay, ni sebab tak ada price. Kalau ada price kat sini pun you boleh nampak queue. Bila you double click queue berapa price dan berapa lot orang queue dekat sini buy and sell lah. Bid tu orang yang buy nak queue lah. Offer tu orang yang nak sell lah. Okay, sama juga macam soya oil. Okay, you boleh nampak. Nah, kalau you double click ini queue tu. Alright. So ini je lah antara yang saya setting dekat quotes, okay. Antara tab yang selalu saya tengok ni je, quotes, status dengan position. Matrix tu, report, account strategies tu abaikan lah. Okay, so kita akan pada kepala. Ada 3 cara nak order. Okay, yang tu sekejap lagi saya go through back. So sekarang ni kita pergi dulu status. Okay. Alamak, dia nampak ni. Okay, status. So macam biasa kat sini boleh tukar font juga. All 14. Okay, so setting apa yang biasa saya tukar dekat sini adalah ikut juga lah order type, single click, price, tak payah buat okay, average, trader account dengan user ID. Okay, trader accounts tend to account kamu punya ID lah, yang macam kalau nombor 1234556 1234556 lah. So bila you key in, you nampak siapa yang key in. So user ID ni ID you juga, nombor tu tadi, trading account, dan juga jika saya yang key in kan untuk anda ataupun you call net desk, dia akan keluar nama-nama FBR yang key in kan lah. Macam kalau saya key in, dia akan keluar nama saya lah. Okay, so position tak payah. Apa lagi itu je lah. Betul. Okay, so you can fit to the window, dia akan compact. Okay, sama juga dengan yang ni, dia just alamak. Okay, so apa yang boleh, trader account, user ID, okay, itu je lah. Okay, so apabila anda masuk order, dia akan keluar dekat sini tau. Okay, dia akan keluar dekat sini. Ini dia panggil working order. Working order ni maknanya order anda yang masuk dekat sini yang belum match, belum anda cancel ke apa ke, dia akan masuk. Okay, contoh anda key in 1 untuk entry, 1 untuk stop loss, 1 untuk TP. Macam itulah contohnya. So kalau macam entry dah kena, baru you key in stop loss dengan TP. So kalau tiba-tiba TP you dah hit, stop loss you cancel kan. Okay, cancel kat mana? Pakai button ni yang ada XX ni. So, cancel kan. Ataupun anda key in, dah ada entry, ni anda punya stop loss, anda tak nak letak TP, tapi katakanlah tengah profit, anda just tekan M je. So dia akan close dekat market on the spot, dan order ni automatic sistem akan cancel kan lah. Okay, ST ni status. Okay, kalau F maknanya fill, order tu akan ke bawah. Okay, dekat atas ni semua biasanya W je. W stand to working lah, working order. Okay, katakanlah anda cancel, order pergi bawah, status akan jadi C, cancel. Ataupun bila anda key in rejected, reject, so dia jadi R. Okay, tu je. Fill maknanya match, C cancel, R rejected. Okay, price kalau dah pergi ke bawah ni, jangan pening kepala, jangan tengok sangat price 1, price 2 ni, tengok average price. Okay, itulah harga yang dah dapat.
Alright. So bila pergi dekat position, okay, kalau anda tak buat, dulu kecil sangat tak nampak. Okay, kalau anda tak buat yang first saya cakap pasal enable local currency, anda nampak macam ni je lah. Okay, ini USD saja. So bila anda buat MYR, so anda nampak dalam RM sekali. So setting dekat sini biasanya, alamak, saya akan adjust yang ni saja. Yang ni saya untick, saya tick yang ni. Itu saja. Okay. Lepas tu, okay, kalau kata dekat sini anda ada position, katakan ada position, tengok net post ni okay, kontrak apa semua instrumen dia akan beritahu kat sini lah. So katakanlah anda ada buy satu FCPO, dia akan tambah satu, maknanya position tu tambah satu. Dan katakanlah anda ada buy 5 lot soya, dia akan tambah 5. Okay, kalau tambah tu maknanya anda buy, anda ada long position, buy position. Kalau tolak 3 contohnya, bermakna anda short ataupun sell 3 lot. Kalau anda ada tolak 10, maknanya anda sell ataupun short 10 lot. Okay, simple je. So dia akan nampak open profit and loss you berapa dalam RM dan dalam USD pun ada ditunjuk lah dan sebagainya. Kalau anda close semua position, dah tutup, net post akan jadi kosong dan position dekat sini dia akan tulis flat. Okay, pastikan bila anda dah adjust position, dah masuk position, dah keluar dan sebagainya, anda check dekat position betul-betul. Kalau anda rasa macam anda dah buy, lepas tu anda dah tutup, betul ke dah tutup flat kosong, pergi tengok kat position. Sebab ada orang dia ada buy, okay, dia nak tutup tapi dia punya dia tambah lagi satu buy, so dia jadi 2, tapi dia tak check dekat position ni, position tab ni dia tak check. Kalau dia check, dia tahu, oh salah, aku nak buy tapi aku nak close tapi terbuy lagi satu. So you boleh close immediate. You tahu you buat silap, you buat mistake. So you aware of that mistake. Jangan nanti rasa macam kita dah tutup tapi tak tahu betul ke tak betul sebab you tak check. So always check, walaupun seyakin mana pun kamu kamu check. Walaupun saya, for example, ambil order by phone walaupun dia yakin, dia cakap okay saya ada open position buy 10 lot, saya nak close 10, saya akan check position dulu, betul ke dia tengah ada buy 10. Okay, sebab kita tak nak kesilapan berlaku. Takut sebenarnya position dia dah tutup ataupun dah kena sebenarnya stop loss dia ke apa ke, dah kena TP ke, dia tak aware. So you kena buat macam tu juga, sama juga, you always check you punya position dari masa ke semasa. Okay, so balik kepada cara macam mana nak order okay, tadi kita dah tahu yang paling penting hook code, status dengan position. So cara nak order ada 2. Satu you pakai, tapi you mesti tekan kontrak dulu kalau you tak tekan kontrak tak boleh, nak tekan reflector tak boleh, nak tekan trade ni tak boleh. Okay, so you kena tekan dulu. Okay, first order you akan klik, you boleh pakai reflector. Okay, reflector biasanya saya tak pakai ni, you nak pakai tu pulang up to you. Okay, buy limit semua sebelah bawah, sell limit semua sebelah atas kanan. Okay, buy belah bawah kiri. Okay, ni untuk Q buy ataupun sell. Kalau you Q belah atas, yang ni belah atas ni, dia akan jadi buy market. Kalau you Q sell belah bawah, dia akan jadi sell market. Okay, sebab limit order, kalau buy definitely you mesti buy lower daripada market. Sama juga kalau sell, you nak sell mesti you sell higher daripada market. Kalau you nak buy kat sini, harga higher daripada market, automatically dia akan trigger dekat market price lah. Okay, yang tu yang nak beritahu. So order untuk reflector ni sangat cepat, sangat mudah. So you klik je, you klik je, ada tu cakap ni order buy bla bla bla, dia akan tulis buy limit. Okay, so kalau anda klik kat atas ni, dia cakap buy limit juga, tapi you tahulah price, kalau you price 2774 adalah lebih tinggi daripada harga market, of course you yes je, dia akan trigger dekat market. Okay, faham So ini terpulang kat anda nak pakai reflector, boleh pakai reflector. Saya tak pakai reflector. Okay, lagi satu cara nak order, tekan segi 3 ni. Okay,
segitiga bermuda, bila ditekan, you go to embedded ticket, dia akan keluar kat bawah ni. Okay, ni pun mudah. Anda adjust volume, price berapa yang anda nak, key in, bla bla bla, buy atau sell. Okay, order type dia kat sini, limit, market ke, nak stop ke, stop limit ke, tu je. Okay, dan anda klik lah, buy atau sell. Okay, contoh. Okay, so simple juga, senang nak masuk, nak keluar. Tapi saya pun tak pakai order macam ni juga. Terpulang kat anda, anda rasa yang ni mudah, anda pakailah yang ni, tak ada masalah pun. Okay, so saya punya style yang saya biasa pakai adalah menggunakan trade. Tapi pastikan saya ulang, jangan anda tak klik kontrak, anda nak tekan trade, tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Dia button trade tak appear. Banyak kali saya kena macam tu. Client call kan, tanya kenapa tak appear button ni, sebab you tak klik kontrak. Kalau you dah klik kontrak, you tekan trade ni, button trade ticket kan appear. Okay, so dan you tak payah nak, sebab you dah select CPO May, so you tak payah nak tukar-tukar benda ni semua. Dia dah ada BMD, CPO May. Apa yang anda perlu tukar, order type, buy ke sell ke, numbers of lot dengan price. Okay, nombor lot nak cepat, key in kat sini. Okay, tapi dia akan tambah. So kalau 20 anda tambah lagi 50, ada jadi 21 tambah lagi 50, dia akan jadi 71. So set to 0, dia akan kosong. Ini nak cepat lah kalau anda nak trade banyak lot lah kan. Kalau tak, dia jadi 1 lah. Okay, so kita nak tambahkan jadi 5 ke, klik macam tu, boleh juga. Okay, total margin requirement yang dekat bawah ni, ini dalam USD sebab tu nampak 617 so kalau anda kali dalam lebih kurang 4.5, dia dalam range yang day trade punya margin lah. So kalau full margin, you kali 2 lah. Okay, tahu kalau day trade, you kena buka dan close position on the same day. Kalau overnight, is definitely margin sekarang is 5,500 dah turun. Okay, so kalau ini semua buy, okay, ingat kalau buy warna biru, kalau sell warna merah. Okay, 4 buy warna biru, sell warna merah. Dan order yang biasanya kita pakai, limit, limit, market, stop limit. Yang lain abaikan, atau dan juga GTC stop, GTC limit. Okay, yang lain abaikan. Ni yang bracket lah, apa benda, market, FAK, FOK apa semua. Okay, abaikan. Alright, so yang bawah ni open close apa semua, jangan usik lah. Close after trade semua, yang tu semua tu. Create inactive ni kalau nak buat satu inactive order tu tak masuk dalam market, tak queue pun sebenarnya. Okay, dia unless kalau after you activate, apalah yang tu saya tak nak ajar. Okay, so itu saja cara nak gain. Okay, nak buy, nak sell, then you confirm lah buat apa nama, contoh nak sell. Okay, dia akan keluar confirmation, you baca betul tak sell, order type apa, contract apa, okay, satu lot, price berapa, yes, baru tekan yes. Okay, alright, so macam tu je cara nak masuk order, dan you boleh masuk banyak. Biasanya kita akan masukkan entry dulu lah, lepas tu baru buat stop loss. Okay, setiap satu order tiket adalah satu order. Okay, so bila order dah masuk dekat status, anda nak cancel dekat sini, ataupun anda nak amend, boleh amend dekat sini, dekat price ni atau dekat lot ni. Okay, dekat price atau dekat lot yang queue tu pun boleh, ataupun nak amend kat sini pun boleh. Pastikan kena klik contract dulu lah Okay, lepas tu tu saja. Apa lagi yang tertinggal ni, kalau nak tekan M, nak go to market, and then
Kalau nak trailing pun nak tukar price kat sini, ni katakanlah ni stop loss anda, price 2500 nak tukar kepada trailing 2510 ke, adjust kat sini pun boleh. Right. Tu dia cara nak key in order. Okay, tapi order apa kita nak pakai sekarang? Okay, so saya akan go through balik pada slide untuk beritahu, untuk kita go through pasal order pula. Dia trader jelas so far nampak tak? Jelas, senang je, simple kan? Boleh tak Cik Zulhilmi, Cik Nazri, Cik Uzaimi, Cik Saiful? Boleh. Okay, cun. Boleh, kena try lagi ya. Betul. Kena try dulu. Sebab terus terang saya cakap trader ni, walaupun apa yang saya terangkan kat sini you dah dapat gambaran sikit pun should be okay. Sebab kebanyakannya benda ni umpamanya macam teori lah, sebab sistem tu you tak dapat, you tak buat lagi. Tapi paling cepat saya tengok bila dia dah dapat je, dia try sendiri, dia key in 1 or 2 times, mungkin tak confident tanya betul ke tak cara dia macam gini. So saya confirm betul and everything. Okay, sekali 2 kali je, lepas tu dah trader lah. Dia automatic, bila you dah practical dengan benda tu dah jadi senang. Okay, so sekarang saya masuk jenis order. Apa tu Cik Saiful? Saya tak cakap apa-apa. Oh ya ke? Okay, alright. So saya mute balik Jadi kalau ada soalan baru you ni balik. Alright, so sekejap. Mesti kat ni kalau tak buka. Tak apa, saya mute-kan dulu. So kalau nak tanya boleh tanya lah. Jadi, kalau ramai-ramai sangat macam selalu 20-30 orang tak boleh nak buat macam ni. Kena mute-kan je buat tidak dia bising. Tapi kalau 3-4 orang boleh lah, no problem. Boleh tanya direct je. Okay, jenis order saya masuk jenis order. Alright, kita pakai 4 jenis order. Okay, buy market is very simple. Apabila you buy on market, okay, garis putus-putus ni anggap market price Okay. Apabila you buy on market, instant terus dapat lah harga market lah. Okay, you buy ke sell ke, dia akan bagi the best harga yang ada available kat market. Price you tak boleh nak pilih Okay, so yang kedua adalah buy limit. Okay, buy limit order. Okay, kalau you buy maknanya you queue bawah daripada harga market. Okay, you queue bawah daripada harga market. Kalau market kat sini, you boleh queue bawah harga market. You tak boleh queue atas. Kalau you nak beli atas, you kena pakai buy stop limit. Bawah atas daripada harga market. Biasanya atas daripada harga market ni orang buat order breakout. Buy on breakout. Okay, kalau kata price macam ni, okay, ni dia punya breakout. Orang tunggu nak break kat sini, dia akan pakai buy stop limit. Okay, faham Okay, buy limit mesti bawah daripada harga market. Buy stop adalah digunakan untuk stop loss. Kalau kita ada sell position. Okay, buy stop adalah digunakan untuk stop loss. Kalau kita ada sell position. Okay, kalau kita ada sell position dekat level-level ni, sini kita punya buy stop Okay, so kalau ada trigger, dia kata kalau dia naik, so dia akan automatic close you punya position dekat stop loss you punya position Okay, faham So kalau you ada sell pula, buy limit akan jadi TP. Okay, so dia terbalik macam tu je. Mungkin agak confused sikit, apa kita pergi tengok ni jap. Okay, kalau untuk sell sama juga, sell market, sell on the spot, sell limit, sell atas daripada harga market. Okay, ni market mesti sell atas daripada harga market. Kalau you nak buat sell on breakdown, maknanya tunggu breakout, sell dekat sini, guna order entry, sell, stop, limit. Okay, sell stop pula digunakan untuk stop loss kalau you ada buy position. Okay, you ada buy, yang ni jadi stop loss Okay, kalau you ada buy position, sell stop dekat bawah ni dia jadi stop loss. Okay, sell limit pula
boleh juga digunakan untuk TP kalau you ada buy position. Say you ada buy limit kat sini. Okay, ni boleh jadi TP juga. Okay, ni boleh jadi TP is target price Okay, faham tak? Nampak jelas tak? Blur-blur sikit kan? Okay, tak apa. Saya go through apa pro and cons. Tak apa Zimi. Saya terangkan dulu apa pro and cons setiap order tu dulu. Okay, at first market order. Okay, dengan market order kita arahkan broker untuk beli atau jual pada harga pasaran. Okay, bila kita cakap pada harga pasaran maknanya at market price. Okay, kalau anda nak beli, anda akan bayar harga yang meminta ask ataupun overprice. Okay, kalau kata Q tu sell harga 1,000, sell yang pertama kan, sell yang kedua katakanlah 1,001, 1,002. Okay, so katakanlah buy dekat sini orang Q 9, 9, 9, 8 contoh So kalau kata anda nak buy market sekarang ni, katakanlah ni harga Q, anda nak buy market, definitely dia akan terus dapat harga ni Tapi kalau tiba-tiba harga ni orang ni dah cancel dia punya Q ataupun orang lain dah ambil dulu, automatically buy market anda akan trigger dekat harga ni Okay, faham Kalau market simple, dia terus dapat tapi you tak boleh pilih harga apa. Okay, kalau anda jual pula, anda akan jual bawah harga tawaran anda akan jual kat sini pula. Sell market dia akan dapat harga ni pula. Okay, kalau kata ni tak ada, masa anda tiba-tiba nak queue tu, yang ni dah clear, anda akan dapat harga 98 dan seterusnya, 97, 96 dan sebagainya lah. Okay, tengok kelebihan menggunakan market order adalah bahawa anda akan memenuhi pesanan anda dengan cepat, fast, mesti dapat terus. Nak buy cepat, nak sell cepat, nak clear cepat, dapat terus. Okay, so selalunya serta-merta. Tetapi kelemahan dia biasanya akan bayar lebih sikit lah sebab anda tak boleh pilih harga. So it could be masa you nak key in price tu, harga ni dah habis, you akan dapat trigger whatever price yang dia bagi. The best dia akan bagi macam tu Okay, terutama kalau anda main lot besar lah. Contoh yang Q pun tak banyak, kat sini 1 lot, 2 lot, 3 lot contoh kan. Waktu anda ada 10 lot, anda buang kat market, ni semua clear ni. Yang Q dekat 98, 97, 96 semua clear, dapat. Sebab anda buang. So harga automatik dia akan jadi kat bawah Okay, faham simple je. Market order is buy, market sell, market dekat harga pasaran. Okay, yang kedua, buy market faham kan Cik Zul Hilmi? Buy market sebenarnya is very simple. Okay, buy market okay. Okay, limit order pula. Dengan limit order, dengan limit order, anda menentukan harga yang anda ingin untuk menjalankan urusan. Okay, buy dengan limit order, anda decide price apa yang nak. Dia tak boleh ubah. Price tu adalah yang akan anda dapat. Okay, anda mengarahkan broker anda untuk membeli pada tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Maknanya ada limit. You dah decide limit harga tu lah. Dia tak boleh dapat lebih tinggi daripada harga tu. Contoh limit order harga 2,500. Okay, anda nak buy. Dia tak akan jadi anda boleh dapat 2,501 ke 502 ke, tak boleh. The maximum yang you dapat 2,500 dan better price. You boleh dapat trigger dekat 2,499 pun boleh. Kalau kata market in favor, masa tu anda nak key in harga tu 2,500, 2,501. Tiba-tiba masa anda nak key in harga 2,500 tu, seller dah ada dekat 2,449. So you dapat 2,449, you dapat better price. Limit order limit je. Dia
tengok limit dia. Dia tak boleh lebih daripada ni. Kalau anda buy lah, kalau sell pula tak boleh apa ni lah, tak boleh lebih, sama jugalah. Kalau sell tak boleh lebih daripada 2,500, kalau buy tak boleh kurang daripada 2,000. Sorry, kalau buy boleh, kurang sebab you dapat better price. Kalau sell tak boleh lebih. Macam tu lah, you dapat kurang. Kalau sell tak boleh kurang, dia lebih boleh. Faham contohnya macam ni lah. Okay, you nak buy bawah harga market. Okay, so boleh lah. Kalau anda queue 2,500, anda akan dapat harga paling mahal adalah 2,500 untuk buy. Kalau anda queue plus sell pula 2,900 limit dia, you tak boleh dapat bawah daripada 2,900, atas boleh. Contoh kalau dia nak bagi best price, sebab limit dia dah set, sell limit 2,900. Betul lah, bawah tak boleh, atas boleh. Okay, sebab sell anda mesti nak sell lagi higher, you akan dapat better price, 2,901, 2,902. You tak boleh dapat kurang daripada tu, sebab you dah set lah limit dia. Memang harga tu lah, limit 2,900 lah. Limit you 2,500 lah. Tak boleh pergi ikut position, buy atau sell. Boleh simple macam tu lah. Okay, jika anda menjual, anda memberitahu beli broker untuk menjual tidak kurang daripada harga yang dinyatakan. Penggunaan limit order jika ingin membeli adalah bawah dari harga market. RQ tu lah. Jika ingin menjual adalah atas dari harga market. Simple dia macam ni lah. Kalau kita nak beli mestilah harga murah daripada market. Kita nak jual, mesti kita nak jual harga tinggi daripada market. Okay, betul kan? So itu adalah limit order biasa. Siapa yang main saham, biasanya order yang anda key in tu adalah limit order. Okay, kelebihan menggunakan limit order adalah bahawa anda berada dalam kawalan yang penuh harga, di mana anda membeli atau menjual ikut harga yang anda tetapkan. Okay, manakala kelemahan order ini ialah boleh jadi tak match lah, ataupun tak fill lah, dan anda kena tunggu sedikit masa lah. Kalau tak match juga. Okay, kalau katakanlah market macam ni, keadaan dia harga, okay, you queue kat sini ni, you expect dia turun, yes dia turun, tapi dia turun sampai sini je, sikit lagi nak kena you punya order, lepas tu dia naik. Memang bye-bye lah, terlepas lah. Tak boleh buat apa lah. So dia ada kelebihan dan kelemahan. Macam tu lah. Alright, clear tak bab limit order? Okay, limit order ni kalau buy untuk entry untuk entry, kalau buy bawah daripada market. Kalau sell atas daripada market price. Okay. Kalau untuk TP pula, anda pakai limit order juga tau, target price ni. Okay. Kalau buy limit, kalau TP pula, ini adalah TP untuk sell position. Saya cakap TP4 for sell. Okay, kalau sell limit TP untuk buy position. Dan limit ke sell stop pun? Ini limit, belum masuk stop lagi. Stop order dengan stop limit tak masuk lagi. Ini baru limit dengan market dia.
Okay. TP kita tak pakai stop stop loss tu kita pakai untuk stop loss kita pakai stop order saja, dan entry on breakout baru kita pakai buy stop limit ataupun sell stop limit. Dia ada different. Yang ini entry kalau di bawah market, buy limit lah. Entry atas market, sell limit lah. Okay, ni limit ni semua limit order. Limit order. Okay, tak apa, jangan takut, nanti saya bagi cheat sheet. Sekejap saya tengok ada lagi. Tok bagi kat siapa minta tu Sekejap. Cheat. Dia pun lagi. Okay. Ni saya bagi, tengok Telegram mana tengah. Okay. Kita ada ni, untuk kebiasaan ni, untuk nak buat paper trade ke apa ke, boleh refer kepada ni dulu kalau takut salah. Okay. Alright, limit order settle. Faham tak? Boleh faham tak? Limit order agak. Okay. Limit order boleh digunakan untuk entry, boleh digunakan untuk target price. Faham Sebab dia punya dia punya behavior is when you nak buy, you buy bawah daripada harga market, when you nak sell, you sell harga atas daripada market. Okay, jelas tak? Jelas. Right. So okay, stop loss order pula. Okay, stop loss dia ada dua. Stop order dia ada dua. Satu stop loss sahaja, satu stop sahaja, dan satu lagi stop limit. Okay, dia ada beza dia. Okay, stop order dia menjadi market order jika trigger. Okay, saya tak nak explain banyak sebab nanti dia terconfuse. Disebabkan stop order dengan stop limit ni pun dah lebih kurang saya nak cakap. Okay, tak apa. Stop order ni, bila you nak buat stop loss, you pakai stop order. Tapi bila you pakai stop order, automatic stop loss you akan jadi stop limit juga. Sebab apa? Bursa dia dah tukar dalam sistem dia. Dulu stop loss ni dia ada range dia. Dia ada dua price. Range dia adalah 40 tick. Tapi tak ditunjukkan dalam JTrader. You tak nampak. Bila you key in stop order, stop loss, dia akan keluar satu price je. Tapi sebenarnya range dia tu 40 tick. Tapi sekarang bila you key in stop loss, stop order, you akan nampak ada dua price. Okay, price tu adalah dia punya triggered price, protection price. Okay, sebagai contoh, anda buat stop loss pada harga katakanlah anda ada sell position dekat 2300. Okay, so anda buat position stop loss dekat harga 2320 lah katakanlah. Okay, anda ada sell position, so automatically stop loss anda adalah buy stop lah. Okay, tapi bila anda key in je dalam sistem, dia akan jadi buy stop limit 2320 2360. Okay, dia ada dua price. Range antara 20 kepada 60 ni adalah 40 tick. Okay, so stop loss anda dia akan trigger within 40 tick. Yang ni lah limit dia. Ni limit dia adalah 60 lah. Protection sebab apa? Sebab kita takut price laju. So kalau biasanya akan dapat 2320 juga. Dia akan trigger kat sini juga. Kalau laju sangat price tu, kemungkinan you dapat dekat 2321 atau 22. Okay, sebab apa? Sebab ni dia jadi dia once price tu dah dekat, dia triggered, dia akan jadi market order. Okay, so
Kalau gap, kalau gap pula dah tutup, open pula, stop loss anda dekat 2320, open pula dekat 2340. Stop loss anda akan kena dekat 2340 okey. Kalau gap kalau katakan dekat 2359 sekalipun gap, stop loss anda akan kena dekat 2359. Kecuali kalau dia lebih daripada 60 ni, 2360. Sebab protection price tu sampai 40 tick. So kalau gap melebihi 40 point, anda kena hati-hati lah. Dah tengok masa nak buka. So either you kena close, you nak close on the spot masa tu, ataupun you, kebiasaannya gap ni bila terlalu besar dia akan jatuh balik. Sebab tu ada kita panggil protection price. So kita tak nak lah buat protection price tu sampai 100 tick. Bukan kita lah, I mean Musa punya things lah, I think macam tu lah kan. So bila you buat 100 tick, bila price gap terlalu besar, you terus kena trigger dekat atas tu, apa you rasa? Mesti sakit hati kan. Dia lebih kurang umpama dia macam tu lah. So that's why dia punya range adalah 40. Okay. So untuk stop loss pakai stop order. Tapi bila you key in, dia jadi stop limit dengan 40 tick punya range. Okay, saya ulang, untuk stop loss pakai stop order, dan bila you key in manually stop loss, stop order itu akan jadi stop limit dengan 40 tick punya range dua price. Okay, kalau sebab untuk stop loss memang pakai stop order je. Kalau anda nak ni yang kalau order entry ni, kalau anda nak entry on breakout, baru anda pakai key in betul-betul stop limit order. Dia ada dua price, dia ada dua range. Okay, boleh letak 2400 kepada 2450. Macam tadi tu stop loss tu dia memang tak boleh ubah, range dia memang 40 tick. Tapi kalau anda key in sendiri stop limit, anda boleh key in 2400 ke 2400, 401 pun boleh, 405 pun boleh. Berapa limit anda nak? Anda nak 40 macam stop order punya tadi pun boleh juga terpulang. Sebab kalau price terlalu cepat, dia akan slippage. Dia takkan, kalau anda buat price sama lah, 2400 kepada 2400, dia boleh tak trigger. Sebab tu kita tak nak you pakai stop loss, stop limit sebagai stop loss. Sebab kita takut ada slippage ni bila price terlalu cepat. So nanti loss you akan berterusan. Unless melainkan anda buat 40 tick punya range. That's why stop loss punya function, dia akan jadi stop limit dengan 40 tick punya range. Faham memang WhatsApp sikit ni malam ni pasal order ni. Okay, lepas tu nak cerita lagi, order ni kalau anda masuk dekat harga kalau untuk stop limit ni, anda masuk dan sesuai digunakan untuk entry breakout. Okay, entry breakout. Contoh macam ni lah, macam yang tadi saya cakap, okay, ni breakout point. So you nak trigger dekat sini harga, inilah you pakai stop limit order. Sebab apa? Kalau price slippage pun terlepas, you lost opportunity saja, you tak dapat masuk entry, bukan you lost duit macam stop loss. Sebab tu stop loss kita recommend you pakai stop order saja, jangan pakai stop limit. Walaupun bila manually you key in dia jadi auto stop limit, tapi you kena ingat stop limit yang tu auto dengan 40 tick punya range. Stop limit yang ni anda sendiri yang decide berapa range yang anda nak. So kalau anda buat range yang sama, so most likely kalau price laju dia akan tak kena lah. Tapi kalau anda buat range 2-3 point ataupun sampai 5 point punya limit, dah kira 2400, limit dia 2405, so most likely dia akan kena je. It's up to you, sebab benda ni entry, dan kita tak suggest you pakai entry untuk buat entry dengan menggunakan stop order. Sebab kalau kata entry tu you kena gap, katakanlah you nak beli harga 2400, okay, you masuk stop order with the range of 40, dia jadi 2400 kepada 2440. Tiba-tiba price gap, you nak dapat harga 2400, you terdapat dekat harga tinggi 2440. Gembira ke tak? Mesti ya tak kan? Sebab kita rasa macam alah,
baik tak payah kena order tadi. That's why kita suruh pakai stop limit. Kita tak suruh pakai stop order kalau untuk entry breakout ni. Okay, faham so kalau kata you tak boleh nak faham juga pun, just follow je lah instruction. Kita cakap untuk stop loss pakai stop order, untuk stop limit baru untuk entry on breakout saja. Entry bawah entry biasa, entry nak queue pakai limit order saja. Okay, yang ni entry kalau you nak buy tapi nak buy atas daripada harga market. Kalau you nak sell, nak masuk sell position, baru nak masuk position you nak sell bawah daripada harga market, you pakai limit stop limit. Okay, tengok stop limit adalah lebih sesuai digunakan semasa entry breakout dan diletakkan di atas harga pasaran jika ingin membeli, atau juga diletakkan di bawah harga pasaran jika ingin menjual. Penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan. Penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan. Tengok, saya bold so memang kita tak galak kan. So bila you dah key in stop order jadi stop limit, yang menu yang automatik tu you jangan pening pula. Dah memang sistem dia pula jadi macam itu kan. Tapi kena ingat stop limit you tu dengan 40 tick punya range sama je function dengan stop loss yang sebelum ni, yang sebelum benda tu dinampakkan. So tak ada masalah. So stop limit order dengan 40 tick range adalah stop. Okay, jangan pening kerana sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju, ianya akan menyebabkan order tidak dapat trigger dan loss akan berterusan. Boleh tak? Faham agak-agak? Boleh jelas tak? Boleh. Okay, terbaik. So lagi satu jenis-jenis order, dia bukan apa pun, dia just tambahan GTD dengan GTC. GTD stand for good till date. Pending order anda takkan batal sehingga tarikh yang ditetapkan. Let's say anda nak buy CPO tapi buy GTD limit, tarikh pula anda akan set kepada end of this month. Selagi order tu tak match, queue anda tu akan berterusan sampai end of this month lah. Dan masuk je 1 April baru order tu akan terbatal. Automatically dia akan cancel lah. GTC pula adalah good till cancel. Pending order ni takkan expired sehingga dibatalkan secara manual. For example, you key in nak beli GTC limit. Good till cancel dengan limit order lah. So order anda ni selagi tak kena, selagi tak match, dia akan keep carry on queue hari-hari automatic, tak payah nak key in lagi, sekali je. Once dia trigger baru dia akan tak ada lah, dia dapat lah kayaknya. Ataupun kalau tak trigger juga, anda kena manually cancel order tu. Selagi kontrak tu tak expire, order tu still valid. Kena ingat. Jangan pakai lepas tu lupa terus tinggal, tak ingat lah. So kena ingat. Dan tak payah pening kalau anda rasa macam anda tak perlukan 2 order ni. Selalunya jarang orang pakai 2 order ni. Order anda stop loss ke apa, kalau even though anda nak overnight, order tu yang stop loss tu dia akan terbatal pada lepas market close dan esok anda kena key in stop loss yang baru lah. Macam tu je. Sebab sebelum market open 10.30 petang, 10.30 pagi tu, anda dah boleh key in order dulu pukul 10 sampai pukul 10.30 tu. Kita panggil pre-open. Alright, ini order type cheat sheet dia, saya dah share dekat screen shot dia dekat Telegram. So you boleh tengok, you jangan pening. Kalau ada yang tak faham, nanti boleh tanya lagi saya ongoing dalam Telegram. Dan order ni juga ayalah, ada rimak-rimak dia semua lah, ada contoh-contoh dia semua, so tak payah pening. Kalau untuk permulaan ni nak buat trading pun, kalau you takut salah, you boleh refer kepada ni lah.
Okay. So saya sambung balik terminologi FCPO atau pasaran hadapan untuk dapatkan term-term dia. Bullish, pasaran sedang naik. Bearish, pasaran sedang menurun. Candle merujuk kepada Japanese candlestick yang macam saya beritahu semalam. Time frame, maknanya kalau time frame weekly, satu candle mewakili satu minggu. Kalau time frame daily, satu candle mewakili satu hari. Kalau 1 hour, satu candle mewakili 1 hour. Kalau 5 minutes, satu candle mewakili 5 minit. Okay, kalau kata candle 1 hour tu definitely dia ada berapa 10 bagi 5 12 candle 5 minit. Okay, faham kalau short tu jual, kalau long tu beli. TP sama dengan take profit atau target price use. SL sama dengan stop loss. CL sama dengan cut loss. Sebab apa saya bagi tahu term-term ni? Kadang-kadang kita tak tahu. Dan senior-senior anda, okey, apabila anda dah habis kelas, nanti 2 hari bersama Wafi tu, anda akan diserapkan juga dalam grup-grup yang super lah. Grup-grup ni termasuk dengan senior-senior anda. Okay, ada ramai sangat dalam ni dan ada analisis, ada apa sebagainya, ada perkongsian, ada persembangan, apa semua. Dia orang akan pakai short term ni. Kalau you tak faham, nanti you akan apa benda dia cakap ni, TP, CL, TF, apa benda tu. So dekat sini saya beritahu term-term tu. So tak payahlah nanti nak tanya-tanya lagi dekat dalam grup yang pasal simple things yang macam ni. Okay. So gap, apa benda gap? Gap macam ni lah. Saya cakap kalau gap tadi. Okay, katakanlah market tutup kat sini candle kan, buka kat sini, tutup kat sini. Okay, esoknya market buka kat sini, lepas tu naik lagi. Buka kat sini, tutup kat sini. So, dia bukan buka dekat sini, dia buka kat sini. So antara jurang dua ni, ini kita kata gap. Okay, antara jurang candle lah. Okay, kalau candle tu tutup macam ni dan dia buka macam ni, yang ni kita cakap tak ada gap lah. Okay, ataupun dia buka dekat sini, tu naik balik, ni tak ada gap. Macam ni ada gap. Okay, kalau tambah satu, long ataupun buy satu, tolak satu, short ataupun sell satu. Kalau 5-5 lah. Okay, trendline, TL sama dengan trendline, SNR sama dengan support and resistance, RBS sama dengan resistance become support. Ni semalam saya dah cover dalam support resistance, RBS, SBR semua. SBR support become resistance. Okay, then apa lagi? Okay, intraday adalah trader yang membuka dan menutup position pada hari yang sama. Okay, overnight adalah ataupun OV, trader yang close position esoknya, lusa atau sebelum kontrak bulan expire lah. Okay, dia hold lah, dia overnight. ST swing trade adalah mengikut kadar pergerakan, biasanya dia swing ni lama, dia hold. Kalau selagi moving average tak cross, dah lama hold. Position trade lagi lama dia buka untuk jangka masa yang lama, bermaksud kalau sekarang ni orang trade May contract, kemungkinan dia dah masuk Ogos. So lama lah dia hold Ogos ni. Ini biasanya orang-orang yang hedging ataupun ada plantation, ada CPO physical sendirilah. Okay, dia nak hedge again dia punya physical CPO. Okay, FBR stand for Futures Broker Representative ataupun advisor macam saya lah. Okay, ask atau offer harga pedagang beli daripada penjual, bid harga pedagang jual kepada pembeli. Ini tak payah confuse. Kalau anda tengok benda Allah ni pun anda tengok sebelah kiri, buy lah sebab harga tu rendah. Sebelah kanan offer tu definitely sell lah, harga tu lebih tinggi. Itu je. Okay, apa lagi? Open position, pedagang yang sudah membuka position di dalam pasaran, sama ada membeli atau menjual lah, tapi posisinya masih belum ditutup.
Okay, dia ada position, dia ada buy ataupun sell, kita tak tahu, tapi dia tak tutup lagi position dia. Open order pula, order dia dah queue, tapi dia belum match. Macam tu lah. Okay, buy and sell, biasalah. Benda apa, market order, stop loss. But untuk mengelakkan kerugian kalau stop loss ni. Untuk kita cut loss. Trailing stop pula untuk mengunci keuntungan sedia ada. Okay, dia trail stop loss belakang pergerakan harga pasaran. Tahu tak trailing stop apa? Okay, trailing stop ni macam ni. Price naik kita entry kat sini. Okay, price naik pergi sini. Okay, kita stop loss. Kita beli kat sini. Okay, price naik kat sini, kita adjust stop loss kita kat sini. Price naik kat sini, kita adjust stop loss kita kat sini. Price naik sini, kita adjust stop loss kita kat sini. Price di sini, kita adjust stop loss kita kat sini. Kita trail kita punya stop loss belakang pergerakan harga market, supaya kalau tiba-tiba jatuh shock, at least kita dah kunci profit kita daripada sini ke sini. Tak adalah kita nak tunggu kena stop loss yang kat bawah ni lagi. Kalau jatuh lagi rugi lah besar kan. So kita trail dia punya position. So faham yes, trailing stop simple je. Manually kita adjust stop loss kita higher and higher kalau kita buy, kalau sell pula lower and lower lah. Okay, trend pergerakan harga yang kuat dalam satu arah, resistance lah. Semalam support resistance mulai betul lah, tak masalah kan. Sideway pergerakan tu tidak punya harga tutup, sideway resistance, kena je pantul. Kena je lantun. Nanti pula support sideway, price dalam range ni, tunggu je breakout ke atas atau ke bawah. Breakout ni lah, price sideway tiba-tiba boom, dia breakout, ataupun boom ke bawah, dia breakout. Ni kita panggil breakout. Nak order, nak standby order macam ni, kena pakai stop limit order ni. Okay, fill order yang telah diisi atau match. Okay, flat, dia ada position dalam pasaran yang macam saya cakap tadi, dan dia ada retracement atau pullback, keadaan pasaran menaik atau menurun, tetapi menurun atau menaik sedikit akibat penambihan untung oleh pelabuhan yang masih pendek. Okay, tengok saya cakap semalam lah. Okay, keadaan market uptrend, naik. Okay, ni yang benda yang turun sikit-sikit ni kita panggil retracement ataupun pullback. Okay, yang order macam ni yang kita pakai limit order ni. Kita nak beli lower, kita tunggu masa dia retrace ataupun pullback. Okay, risk return ratio malam saya dah cerita, kira ratio sanggup hadapi untuk mencapai keuntungan. Okay, biasanya 1:3 lah. Saya suka 1:3 lah. Ada orang suka 1:1, 1:2, terpulang lah. 1:10 lagi bagus lah. Okay, you riskkan RM1 untuk dapatkan RM10. Itulah lebih kurang. So kalau 1:10 ni, anda kalah, anda trade 10 kali, anda 8 kali kalah, 2 kali menang pun still you break even. Sebab still break even pula, still untung lah. Okay, so PO adalah pending order, yang maksud order di dalam market yang diletakkan standby mode pada harga-harga tertentu lah. PO ni macam Q jugalah, macam tu lah. Okay, so itu saja yang bahagian term tadi tu rasanya simple, tak ada masalah. Bahagian tu, Cik Nazri account dah ada? Kalau tak ada nanti PM sebab nanti you nak kena ready chart tu dekat Terengganu nanti. Yang paling penting hari ni, okay, tak apa, yang paling penting hari ni order type macam mana, agak-agak faham tak? Kalau faham, dapat faham 60 ke 70% pun sebenarnya dah cukup bagus lah. Sebab order type tu definitely is not the first time lah dengar tu, faham semua. Okay, so far okay. Cik Nazri okay, Cik Uzaimi macam mana, Cik Saiful macam mana, Cik Zuhimi macam mana? Boleh tak faham? Jelas tak? Boleh. Okay, Cik Uzaimi okay juga.
Cik Saiful, Cik Zuimi okey. Cik Saiful macam mana Cik Saiful? So far okey tak? Nampak tak dia punya cara sistem dia? Macam mana apa yang perlu kita pakai kan? Biasanya kalau orang ada experience dalam forex trader, apa know the type ni pun dah lah bagi dia. Cik Saiful, macam mana? So far? Ada yang tak jelas apa-apa ke? Tak apa, tanya je. Saya cuba explain lagi. Oh, ada cakap ke? Saya mute kan tadi sebab bising kejap. Okay, good. Ada tanya soalan ke tadi, Cik Saiful? Tak ada kan? Okay. Tak apa, kalau macam tu, apa yang boleh saya sarankan, you go through lagi sekali slide tu one by one, baca. Saya akan sharekan dalam Telegram. Lepas tu saya akan sharekan juga recording for tonight. So you boleh go through sekali, dua kali lagi. And definitely kalau you dah dapat je trader, you dah buat order, lagi bagus bila you dengar sekali, mesti you dah faham. Dan coding pun sekejap lagi saya akan bagilah lepas siap upload semua. So far ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan webinar malam ni? Tak ada Okay, kalau ada, kalau you okay, Cik Nazri dah pernah trade. Okay. Alright. So just kemaskan lagi lah dia punya apa ni, kalau ada yang tak kira sebelum ni, rasanya kalau dah nak trade should be okay, lagi faham dan jelas lah. Okay, if let's say ada soalan, sebab mungkin ada few things yang tak hadam lagi, tak tahu apa nak tanya, just macam biasa, lanjutkan soalan anda dalam grup Telegram kita. Okay, sebab benda-benda ni kalau boleh sebelum kelas yang dengan tu kena clear. At least you dapat gambaran pun should be okay. Dan semalam kalau boleh memang hafal candle tu Dan sebab minggu depan pun akan ada webinar bersama Cikgu Afi pula. Dia akan ajar mungkin structure ke a few things lah yang dia ajar before class tu. So kalau ada soalan yang untuk berkenaan webinar hari ni dengan semalam, lanjutkan dalam Telegram supaya yang lain pun boleh tahu, boleh belajar sama-sama. Dan saya akan endkan lah webinar saya. Okay, ada soalan. Masa entry breakout beza buy market dengan buy stop limit? Masa entry breakout beza buy market dengan buy stop limit. Beza sebab kalau breakout biasanya break dengan laju, price tu break dengan laju. So masa tu you nak key in buy market, takut you dah terlepas price lah. Dah ada satu candle besar baru you nak masuk, mungkin dah 10 point dah you terlepas. Sebab kalau you dah park siap-siap buy stop limit tu, masa nak buy tu, so dia akan, bila price tu lalu je, dia akan trigger. So most likely you dapat better price lah daripada you buy market masa price tu dah break. Okay, dia ada dia punya pro and cons juga lah. Sebab most ada juga yang bila dia break je, dia trigger you punya buy stop limit, dia buat freaky, dia akan retrace lagi furthermore sebab dia touch je sebab nak makan stop loss orang.
Walaupun tu sebenarnya bukan stop loss, adalah entry, then you akan track dengan order tu lah. Ada orang suka bila price tu dah break dulu, then baru dia nak buy market after retracement balik pun boleh juga. Ikut dia ada pro and cons dia punya order ni sebenarnya. Kalau untuk entry ni lah. Okay. Okay tak Cik Zimi? Betul, sebab takut terlepas lah. Itu je. Unless kalau betul-betul you ready. Tapi kan kalau you tekan buy market, rupanya dia testing dulu, dia tak lepas lagi. Boleh jadi kan. Sebab tu, even though kita pakai buy stop limit untuk order breakout pun, kita letak 1 or 2 ticks higher sikit daripada the previous punya high tu lah. So baru you tahu dia exact punya breakout tu. Okay, tapi pastikan ikut the market punya trend lah. Then tak apa, you nak buat order ni ke apa semua, okay, nanti bila dah ajar 5 basic rule tu, pastikan as long as 5 rules to meet, you nak buat tak ada masalah. Sebab you akan jaga risk you dan sebagainya. So you tetap akan within you punya risk tolerance. So tak ada masalah. Okay. So ada soalan lain? Okay, kalau tak ada 10.30 1 jam setengah kita habiskan webinar kita. Saya tutup macam saya cakap, kalau ada soalan tanya, lanjutkan dalam Telegram. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap, salah cakap ke, ada yang kurang ke, ada yang tak faham tu, macam saya cakap, lanjutkan je dalam Telegram. Saya cuba nak explain balik secara tapi jangan sembunyikan kalau tak faham sangat-sangat, belia sangat-sangat apa bendanya apa semua, bagi tahu nanti dalam Telegram, ataupun kalau malu juga PM ke apa je, saya cuba explain yang terbaik. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana Pak Wan ini hadir pada hari ini lah. Thank you.